Okay, macam mana nak buat stiker? Okay, sekarang ni katakan you all dah buka gambar yang you all nak. So, you hanya perlukan jari you all ni. Okay, you tekan dia. Nampak dia macam tu. You jangan lepas. Jangan lepas. You buka lah grup Telegram ke, WhatsApp ke dan tada! Dah siap. Okay, ini kalau Telegram tau. WhatsApp. Okay. So, sama juga. You ambil, buka you all punya gambar. Mana-mana gambar ke apa. Okay. Jangan lepas tau stiker tadi tu. Jangan selepas. You pergi WhatsApp. Dan you masukkan saja. Okay, dekat WhatsApp ni you boleh edit. Klik edit stiker ni. Lepas tu, you all boleh tambah nama. Letaklah Hoya whatever lah. Contoh saja. Okay, then klik pada done. Okay, ni you all boleh kecilkan. Tambahlah macam gitu. So, hantar. Okay, macam gitu. So, ini adalah pengguna iPhone. Yang telefon lain saya tak tahu. Okay, itu saja. Moga bermanfaat.